Okay, panas baru lepas goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Gombak Gems. Untuk episod kali ni, saya nak bawakan anda kepada gerai yang di tepi jalan je, tapi dia punya rasa memang sangat-sangat sedap kalau korang kena datang kat sini. Bill fries dan juga aiskrim goreng banana rose yang berada di sebelah sana, dan ni bill fries. So, saya hari ni, episod kali ni, saya nak tunjukkan anda lokasi dan apakah menu yang ada di sini untuk anda semua datang beramai-ramai di sini. Kita terokai keistimewaan Gombak bersama dengan Gombak Gems. Let's go! Mari terokai keistimewaan dari Gombak. Untuk Gombak, kita bawakan kisah tersimpan, mencari lokasi penuh magis. Lama betul kita tak bersiaran dalam Gombak Gems kan? Hari ni saya nak bawakan korang kenal satu gerai yang menarik yang dimiliki oleh sahabat saya sendiri, orang Greenwood. Budak-budak Greenwood, ini adalah pesanan untuk korang. Korang semua mesti wajib singgah kedai ni. Inilah dia gerai Bill Fries dan juga aiskrim goreng Zikri. Inilah owner dia. Dah lah handsome, pandai meniaga pula tu. Untung betul siapa dapat jadikan dia imam ataupun ketua keluarga. Wah, bangga sekejap kan? Sekarang ni dia tengah siapkan menu yang saya order, iaitu meatball fries, antara menu paling jahat dalam kedai ni. Kalau korang datang, wajib korang cuba menu ni. Air tangan si Nabil ni memang padu teruk. Paling saya tunggu adalah ni, tengok ni, aksi dia bakar-bakar fries ni. Memang syok tengok, rasa jakun sekejap. Lepas tu saya cuba satu lagi menu viral, jiran dia, aiskrim goreng. Ya guys, aiskrim goreng pertama kali saya rasa dan saya jumpa menu ni. Korang yang belum pernah cuba menu ni, make sure ini adalah pengalaman pertama korang yang manis ya. Sekali gigit terus teringat oi Kelantan panggil nyaku molek. Memang padu dan serius padu. Saya makan terus waktu panas-panas ni. Kalau lambat nanti dia dah cair, feel dia dah tak sama dah. Okey, jom saya nak layan, nak makan meatball fries dan juga banana Thai pancake ni. Let's go guys, kita enjoy the moment. Okay guys, ni saya nak rasa menu dia meatball Bill fries ni. Nampak ni, meatball, bawah tu ada fries. RM16 tu biar RM16 sahaja korang boleh dapat dekat kedai Nabil ni. Saya nak rasa apakah keistimewaan dia. Kena tak dengan cakap Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tu, dia punya yang kita bakar tadi tu, yang kita ambil video tadi, bakar tu nampak tu. Dia punya tarik cheese yang dipanggil cheese. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap kan? Saya rasa dia punya fry pula Fry memang masak. Nampak dia punya tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada penggemar cheese ni, memang korang kena datang sini cari sendiri. Lokasi saya dah bagi dah tadi. Nampak cheese dia, kita campur dengan meatball sikit. Tadi satu-satu kan, cheese dengan meatball kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Memang padu teruk. Okay, kita nak nasi lain pula. Okay, menu yang seterusnya adalah banana Thai pancake. Ni kedai dia. Sebelah ni aiskrim apa tu? Aiskrim goreng. Tapi dia jual banana pancake kan. Ni Thai pancake. Okay ni, nampak ni, dia punya coklat dia, saya ambil coklat Oreo. Nampak tau. Terabur, bersepah dia punya coklat tu, nampak tau. Tak kedekut ni. Nampak tau, dia punya tu dia main campur, main tumpah-tumpah je. Nampak saya ambil sikit ni. Tu pancake dia, saya rasa Bismillahirrahmanirrahim. Yang ujung ni panas lagi panas baru lepas goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa pisang dengan coklat memang masuk lah. Rasa sedap ni, nampak Main coklat dengan apa nama pancake tadi. Coklat dia penuh. Memang sedap. Last. Nampak ni banyak lagi dah. Ya. Memang sedap. Bismillahirrahmanirrahim.
Sepah coklat dalam mulut. So, semua makanan sini memang nampak kedai macam ni, tapi dia punya rasa dia memang mahal lah orang kata. Memang sebab itulah orang repeat. Ada ramai orang datang sini Saya selagi-selagi last lah. Sedap pula. Ketagih ni. Dia pisang dia lembek rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kat tengah memang masa. Jom kita temu ramah sikit tuan kedai ni kan. Malu-malu pula dia. Bisnes ni sebenarnya dia daripada, idea ni daripada kawan punya abang lah kiranya. Kiranya masa selalu kontak sebelum ni selalu beli dengan kawan abang tu. Lepas tu tak tahu kawan abang tu dia dah tutup. So benda ni mengidam mencari sampai kan pergi ke mana-mana mencari tak ada juga kan. Itu yang kat situ lah tercetusnya idea tu nak buat sendiri lah kiranya, sebab benda ni daripada mengidam ke realiti lah kiranya. Dah berapa lama dah buka ni? Alhamdulillah. Dah setahun. Alhamdulillah. Saya cakap ni untuk diri saya dan diri yang di luar sana lah kiranya. Cubalah masuk dalam bidang-bidang bisnes ni. Belum cuba, belum tahu. Cuba ambil risiko. Biar menyesal mencuba, jangan menyesal tak mencuba. Sebenarnya saya pernah cakap dengan Bill Fries ni. Saya cakap macam mana nak buka bisnes kan. Sebab saya jenis yang nak ikut kehendak saya je. So saya tanya Nabil. Nabil pun bagi saya cadangan lah. So kita orang berbincang. Saya makan masa juga dalam 2 bulan juga baru buka ni. Sebab awal-awal saya memang tak ada keberanian lah. Saya cuba juga Tapi alhamdulillah customer regular pun banyak sekarang ni. Apa keberanian tadi cakap? Apa keberanian? Tiba nak buka juga ni? Keberanian sebab yelah saya ni anak yang pertama kan. Jadi saya macam tak suka susahkan orang. So nak tak nak saya kena ambil risiko ni lah. Nak dapat kasih pendapatan sendiri. Padu terukkan menu dia. Yang paling penting kita support anak muda yang cari rezeki, yang ada wawasan dan semangat juang. Owner dia pun boleh jadi contoh dan inspirasi untuk anak muda zaman sekarang ni. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Kalau korang ada cadangan tempat yang menarik, tinggalkan komen dekat bawah. Nanti saya akan datang terjah. Jom terokai keistimewaan Gombak bersama Gombak Gems. Okay guys, jangan lupa subscribe Gombak Gems, okay?